Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syahrizal binti Rahmat. Saya merupakan anak jati kelahiran Selangor. Saya dilahirkan di Hospital Banting. Saya merupakan anak kepada Encik Rahmat bin Sabudin dan juga Puan Salawati binti Leonardo Tender. Saya merupakan anak kedua daripada 5 beradik. Saya memulakan sesi persekolahan saya di Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Sheding. Saya bertukar sekolah 3 kali. Yang first saya berada di Samta, di Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Rahimah, Sungai Manggis. Saya berada di situ dari tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Kemudian saya berpindah untuk mengambil aliran sains di Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Panli Megarang. Dan kemudian saya pindah lagi ke Sekolah Menengah Kebangsaan Jarum dan saya graduate dan saya habis belajar di sana. Saya habiskan SPM dengan keputusan 5A. Saya memang berharap sebenarnya untuk dapat anugerah penghargaan ni sebab atas usaha juga daripada, terutama saya boleh bagi big salute to Encik Azim daripada DFO. Dia lah yang banyak tolong saya untuk join program. Dia banyak tarik saya untuk join program yang untuk kira macam naikkan lagi kredit kurikulum saya. Saya tak nafikan bidang akademik saya memang boleh. Saya memang penerima anugerah ketua jabatan setiap semester. Cumanya dari segi ekokurikulum tu saya agak kurang. Saya tak tengok, saya kira macam ada juga orang yang mencadangkan saya untuk jadi MPP, ada yang cadangkan untuk join program-program luar, tapi saya rasa macam saya tak ada keinginan dulu. Usaha saya yang selama ni saya buat, saya lakukan, saya jalankan semua tanggungjawab saya dihargai. Saya rasa sangat terharu. Saya nangis. Saya nangis masa dia orang call tu. Cabaran terbesar bagi saya sepanjang saya belajar di PTSN adalah untuk menyiapkan projek akhir saya, which is kita punya projek akhir tu adalah kajian tentang keberkesanan biosurfactant yang kita ekstrak daripada daun bawang Cina dan juga sayur bayam. Projek ni boleh kata sangat susah sebabnya dia melibatkan kajian dan eksperimen yang sangat banyak. Tapi Alhamdulillah berkat kita punya kerjasama antara ahli kumpulan dan juga berkat penyelia saya, Cik Atika Mansur, yang banyak bantu kami, yang banyak bantu saya sendiri untuk saya jayakan projek ni. Sejujurnya sepanjang saya berada kat PTSN, saya tak selalu kuat saya ada di keliling kawan-kawan saya. Saya ada 4 orang kawan baik, which is kita orang berlima lah. Diorang berempat ni lah yang bila saya sedih, bila saya ada masalah, diorang akan comfort saya. Kita semua ada masalah masing-masing, tapi saya ada masalah untuk handle emosi saya. So shout out to Atira, Miza, Amira dengan Nabiha. Terima kasih sebab ada dengan aku. Lepas tu saya nak juga cakap terima kasih dekat kawan-kawan kelas. Nak mention satu-satu panjang je. Lepas tu saya nak cakap juga terima kasih dekat semua pensyarah sebab ajar saya. Kadang-kadang macam bila saya join program luar, kita of course kita akan ketinggalan. Tapi lecturer kat poli ni semua baik-baik, semua bagus. Bila saya tanya soalan, diorang akan jawab. Kalau kata kita satu kelas tak faham kan, diorang akan kira macam para pensyarah, diorang akan bagikan masa waktu malam, waktu diorang kira macam waktu malam kan waktu untuk rehat, tapi pensyarah memang dia akan korbankan masa. Diorang akan buat kelas tambahan, diorang akan tanya topik mana yang kita nak tahu. Jadi big salute lah untuk kita punya pensyarah semua. Terima kasih. Untuk program yang saya sertai ini, kebanyakannya saya sertai program under anjuran Politeknik itu sendiri. Dari situ kita boleh tengok, kita boleh pupuklah semangat kepemimpinan kita. Kita boleh bina keyakinan diri kita sebab bila kita menguruskan sesuatu program, kita kena bercakap dengan orang. Kita tak boleh nak duduk diam-diam lepas tu tahu-tahu dapat sijil. Tak boleh. Kita kena bercakap, kita juga jalankan tanggungjawab kita. To be honest, aura kepimpinan tu sendiri adalah key point untuk orang hormat kita. Sebab kalau orang nampak kita lemah, orang akan cakap, dia ni macam tak ada value, dia ni macam kenapa aku nak ikut cakap dia. Sedangkan dia sendiri tak yakin dengan diri sendiri. Kena jaga disiplin. Disiplin dari segi apa? Dari segi masa, dari segi tanggungjawab. Lepas tu nombor 2, kesihatan. Kesihatan ni bukan fizikal je tau. Bukannya nak kena tough, bukannya nak kena punya six pack ada, tak ada, tak. Yang penting sihat tubuh badan. Yang lagi penting sebenarnya sihat mental. Lepas tu yang terakhir, jaga hubungan. Hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan. Jaga hubungan dengan ibu bapa penting juga sebab doa ibu bapa yang iring kita untuk kita belajar kat sini. Hubungan dengan pensyarah sangat penting sebab apa? Pensyarah lah yang bagi kita ilmu. Lepas tu hubungan dengan kawan.
kenapa dengan kawan, macam kita kan ada kadang-kadang ada rasa dengki, rasa marah dengan kawan, tapi jangan sampai kita hina dia, jangan sampai kita burukkan dia, sebab salah kita dengan manusia, hanya manusia tu je yang boleh maafkan kita. Sebabnya doa-doa dia orang ni lah yang akan iring kita, yang akan jaga kita daripada segala musibah. Okey, akhirul kalam, saya nak ucapkan tahniah kepada rakan-rakan dan juga diri saya sendiri sebab kita dah berjaya harungi kehidupan, liku-liku kehidupan sebagai seorang pelajar. Kita dah berjaya genggam satu diploma, satu penghargaan dan juga satu hadiah yang besar untuk diri kita. Sebab tak semua orang akan dapat apa yang kita dapat. Tak semua orang dapat sama belajar. Mungkin ada masalah keluarga, mungkin ada masalah kewangan, mungkin ada masalah kesihatan. Jadi kita kena bersyukur. Tapi apa pun, enjoy your day and happy convocation guys. Bye-bye.